Hai, Assalamualaikum. Sekarang ni kita berada dekat kebun Peria Katak. Tu Mama Lina tengah ambil. Banyak kau nampak tu. Banyaknya peria. Ini belum cukup besar. ni. Belum cukup besar. Macam mana nak tahu dia besar ke tidak? Belum besar. Ni. Orang kata belum cukup besar. Dah lah, ambillah satu petik kau. Nah, sebenarnya belum ni, dia kecil kurus lagi. Oh iya ke? Bagilah. Nah. Dia kalau dah tua tu kita tahu. Oh ya Allah, Masya Allah, Tabarakallah. Kenapa tak bawa? Ni kereta sorong tu macam tu. Kereta sorong ayah, cakap dengan ayah. Ada kereta sorong? Ni kalau kau nak buat itu benih, dia benih ni. kau nak benih boleh lah. Ini benih. Sebab Duk kata nak benih pun yang elok. Oh, tidak bawa kereta sorong. Ni. Cik. Ni cik, terbaring kat atas. Oh, itu sedap ni. Tu. Maknya suruh bawa kereta sorong. Kau nampak ada benda ni terbaring Dia terbaring. Tengok besar mana. Wow, besar. Itu maknanya tu besar lah ni. Ni. Ni boleh ambil ni. Tu lagi yang terbaring, lupa kita. Ni boleh. Tak tunggu kereta sorong. Kita petik hasil ni nak dijual. Ni. Kita hantar kat pasar raya ni. Nah. Yang mana ni ke tadi? Yang terbaring atas tu tak ada. Ni okey ni. Kita pilih yang besar-besar je. Tunggu ni, sekejap. Tunggu kereta sorong sekejap. Untuk dijual. Pun besar ni. Ambil. Tak putus. Tangan mana apa yang putus? Tu. Sekejap. Kenapa tak boleh bawa terus sorong? Tak apa lah. Sini sempit. Tak apa. Awak nak tarik berat. Biar. Apa kat situ je. Tak